Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam penuh bahasa kepada hadirin yang saya hormati. Bahasa bukan sekadar rangkaian huruf yang membentuk kata, bukan sekadar suara yang meniti di bibir, tetapi bahasa ialah roh yang menghidupkan bangsa. Nadi yang menggerakkan tamadun dan cerminan yang memancarkan maruah sesebuah negara. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat peneraja acara, Barisan Hakim Arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah amanah untuk mengupas tema bahasa minda bangsa. Tonggak Malaysia Madani. Persoalannya, mengapa bahasa dikatakan minda bangsa? Jawapannya mudah, kerana bahasa membentuk cara kita berfikir, menentukan nilai yang kita pegang dan mencorakkan identiti yang kita junjung. Jika bahasa dipelihara, maka bangsa akan bermaruah. Jika bahasa diperkasa, maka negara akan terus berjaya. Hadirin yang saya hormati, menurut Kamus Dewan, bahasa ialah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Minda pula merujuk kepada keupayaan berfikir, menilai, membuat pertimbangan, manakala bangsa ialah kelompok masyarakat yang mempunyai identiti, budaya dan warisan yang sama. Malaysia Madani pula merupakan gagasan pembangunan negara yang berteraskan nilai, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan insan. Maka jelaslah pemikiran rakyat yang akhirnya menjadi tonggak kepada kejayaan Malaysia Madani. Hadirin sekalian, isu pertama saya ialah bahasa membentuk jati diri bangsa. Pepatah Melayu ada menyebut bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan ini membawa maksud bahawa kepribadian seseorang dapat dinilai melalui tutur katanya. Bahasa bukan sekadar bahasa komunikasi, malah merupakan lambang kedaulatan negara sebagaimana termaktub dalam perkara 125 Perlembagaan Persekutuan. Generasi muda yang menghormati bahasa kebangsaan akan lebih mencintai negara, menghormati budaya dan mempertahankan identiti bangsa. Sebaliknya, jika bahasa dipinggirkan sedikit demi sedikit, jati diri bangsa akan terhakis. Oleh itu, rakyat Malaysia harus berbangga menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian tanpa mengabaikan penguasaan bahasa lain. Bak kata pujangga, hilanglah bahasa, lenyaplah bangsa, suburlah bahasa, teguhlah negara. Hadirin yang dikasihi, isi kedua saya ialah bahasa menjadi medium penyebaran ilmu dan pembentukan minda yang kritis. Ilmu tidak akan berkembang tanpa bahasa. Segala penemuan sains, teknologi, ekonomi dan inovasi disampaikan melalui bahasa. Bahasa yang mantap melahirkan masyarakat yang mampu berfikir secara rasional, kreatif dan inovatif. Dalam era kecerdasan buatan dan revolusi industri 4.0, rakyat Malaysia perlu menguasai pelbagai bahasa untuk bersaing di peringkat global. Namun bahasa Melayu tetap perlu dijadikan asas kepada kemajuan yang dikecapi agar tidak terhakis
oleh identiti nasional. Sesungguhnya, bangsa yang maju bukanlah bangsa yang melupakan bahasa, tetapi bangsa yang mampu mengangkat bahasanya seiring kemajuan negara. Sidang hadirin yang saya muliakan, isi ketiga saya ialah bahasa menyatukan masyarakat majmuk. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum, budaya dan agama. Walaupun perbezaan latar belakang, kita mempunyai satu bahasa kebangsaan yang menjadi jambatan perpaduan. Apabila rakyat menggunakan bahasa Melayu dengan penuh rasa hormat, komunikasi akan lebih mudah, salah faham dapat dielakkan. Semangat kekitaan dapat diperkukuhkan, nilai hormat, insan dan kesejahteraan menjadi teras Malaysia Madani juga dapat diterjemahkan melalui penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah. Benarlah kata-kata, lidah yang berbudi mampu menyatukan hati yang berbeza. Justru, marilah kita menggunakan bahasa yang santun di sekolah, di tempat kerja, di media sosial dan dalam kehidupan seharian agar perpaduan negara terus utuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak seluruh warga Malaysia merenung sejenak. Jika kita ingin melihat Malaysia berdiri teguh di persada dunia, mulakanlah dengan memartabatkan bahasa kita sendiri. Jika kita ingin mahu melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan bersatu padu, suburkanlah bahasa dalam satu jiwa setiap rakyat. Ingatlah, bahasa membina minda. Minda membentuk bangsa. Bahasa yang bersatu mengangkat negara dan negara yang mengangkat bahasanya akan terus berdiri megah sebagai Malaysia Madani. Akhir bicara, izinkan saya menutup pidato ini dengan serangkap pantun. Teguh berdiri pohon meranti, tempat berteduh si anak desa. Bahasa dipelihara sepenuh hati, Malaysia Madani kekal perkasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.